Menjadi seorang guru bukan sekadar berdiri di hadapan kelas dan mengajar. Di sebalik setiap senyuman tersimpan 1000 pengorbanan. Apabila murid sakit dan memerlukan perhatian, guru menjadi doktor yang merawat dengan penuh kasih sayang. Kerana bagi seorang guru, kesihatan murid juga adalah keutamaan. Apabila murid hampir putus asa, kamu lebih kuat daripada yang kamu fikirkan. Guru menjadi jurulatih yang meniup semangat dan keyakinan. Apabila murid berada dalam ketakutan dan kesusahan, guru menjadi superhero yang melindungi dan menyelamatkan. Apabila berlaku salah faham dan masalah, guru menjadi penyiasat yang mencari kebenaran dengan adil dan bijaksana. Kerana setiap murid perlu belajar tentang kejujuran. Apabila murid bersedih dan kecewa, guru menjadi ibu dan ayah yang memujuk serta memberi kekuatan. Gagal sekali bukan bermaksud gagal selamanya. Kerana seorang guru juga hadir dengan kasih sayang. Apabila murid memerlukan arah dan keselamatan, guru menjadi pemandu yang membawa mereka menuju masa depan. Bukan sekadar menghantar pulang, tetapi memimpin perjalanan kehidupan. Kadang-kala, guru juga menjadi sahabat, mendengar cerita, memahami perasaan dan sentiasa ada saat diperlukan. Seorang guru mampu menjadi pelbagai watak demi anak didiknya. Namun, satu perkara tak pernah berubah: kasih sayang dan pengorbanannya. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu kerana telah menjadi segalanya.